Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Okey, hari ini kita nak tengok satu isu yang makin menjadi-jadilah dalam dunia digital kita kan. Terutama sekali dalam kalangan pelajar sekolah kat Malaysia ni. Isu buli cyber. Rujukan utama kita untuk perbincangan ni sebuah artikel bertajuk Isu Buli Cyber dan Media Sosial di Sekolah. Realiti, impak dan cabaran di Malaysia. Artikel ni dia ada data, ada analisis. Penting ni pasal macam mana teknologi digital, media sosial semua ni kan, walaupun banyak benda baik, tapi dia macam buka pintu pula untuk satu bentuk gangguan baru yang serius ni. Jadi misi kita hari ni, kita nak kupas artikel ni untuk anda. Nak faham betul-betul sejauh mana masalah ni, kesan dia dan apa kita boleh buat. Semua berdasarkan artikel ni lah. Jom kita mula. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh kan, elok kita jelaskan sikit apa tu buli cyber. Ikut apa artikel ni cakap lah. Ia ni merujuk pada apa-apa tindakan buli guna peranti digital. Macam telefon pintar, komputer, tablet. Platform dia pun macam-macam. Message text macam WhatsApp ke, media sosial, Instagram, Facebook, TikTok tu semua. Termasuk juga kongsi gambar atau video, email, malah dalam chat room online atau website tertentu. Bezanya dengan buli biasa tu kan, yang fizikal ke apa, buli cyber ni dia tak kira masa dan tempat. Boleh jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kat mana-mana je. Jauh luar pagar sekolah pun boleh kena. Faham. Terima kasih untuk penjelasan asas tu. Penting tu nak faham beza dia. Sekarang, jom kita tengok data yang artikel ni kongsi. Nampak macam serius juga tahap isu ni kat Malaysia kan? Memang serius. Data-data yang dia tunjuk dalam artikel ni dari macam-macam kajian bagi isyarat yang jelas lah. Ini bukan isu kecil atau terpincil. Contohnya kan, ada satu kajian kat Samarahan, Sarawak. Dia fokus kat pelajar tingkatan 4. Hasil dia agak mengejutkan. 61.8% responden mengaku pernah jadi mangsa buli cyber. Wow, 61.8%. Itu tinggi tu. Lebih separuh pelajar tingkatan 4 dalam kajian tu lah kiranya. Ya, betul. Angka yang sangat tinggi. Dan ini tunjukkan betapa luasnya pengaraman ni dalam kalangan diorang. Dan ia berlaku melalui macam-macam cara lah. Bukan satu cara je kan? Ganggu atau ugut, kongsi gambar atau video nak malukan orang, panggilan telefon yang tak diingini, email jahat, interaksi negatif dalam chat room, macam-macam lah. Ini tunjuk betapa terdedahnya diorang dalam dunia digital yang diorang guna tu. Kajian ni kat Sarawak kan? Tapi ada tak kajian kat tempat lain yang tunjuk trend sama? Mungkin angka lain sikit, tapi trend dia membimbangkan juga. Ada. Trend membimbangkan ni memang disokong kajian lain juga. Cuma peratus tu mungkin lain sikit lah. Bergantung pada skop kajian, cara dibuat, siapa responden dia. Tapi ada satu lagi kajian, lebih luas sikit kat Semenanjung Malaysia. Kajian ni bagi perspektif lain yang penting juga. Dia dapati 13.7% pelajar lapor pernah jadi mangsa buli cyber. 13.7%? Okey, angka tu lebih rendah dari Sarawak tadi, tapi masih ramai tu. Betul, masih ramai. Dan kajian ni juga tengok dari sudut si pelaku. Oh, yang membuli tu? Ya, dia dapati 3.8% pelajar mengaku pernah buat buli cyber kat orang lain. Tapi kan, yang paling risau dari kajian ni ialah dia jumpa kaitan antara jadi mangsa buli cyber dengan tingkah laku bunuh diri. Kajian tu lapor 17.1% responden yang terlibat tunjuk kecenderungan ke arah tu. Astagfirullah, 17.1%. Itu sangat-sangat menakutkan. Maksudnya kesan psikologi dia bukan biasa-biasa ni. Betul. Kesan dia sangat mendalam. Dan ada lagi data sokongan lain dalam artikel ni. Ada lagi ya? Dari mana pula? Artikel ni ada petik laporan dari Mitra CyberSirf. Ini macam inisiatif kebangsaan pasal keselamatan cyber. Laporan ni, dia punya data tu macam untuk unjuran 2025 ke macam tu lah. Dia kata 27% murid ngaku pernah kena buli cyber. Manakala 13% pula ngaku pernah membuli orang lain online. 27% masa 13% berlaku. Angka dia lain sikit lagi, tapi mesej dia sama. Ramai yang terlibat. Ya, masih menunjukkan hampir 1/3 pelajar lapor jadi mangsa. Okey, jadi kita dah ada data Sarawak, Semenanjung, inisiatif kebangsaan. Artikelnya ada sebut kajian kebangsaan juga kan? Apa parameter dia? Betul. Kajian kebangsaan yang dirujuk ni, dia bagi angka lagi besar.
agak tinggi. 79.1% pelajar lapor pernah terlibat dalam sekurang-kurangnya satu bentuk buli. Tak kisahlah cyber ke, tradisional ke. 79.1%, maknanya hampir semua pernah rasa terlibat, sama ada jadi mangsa, pelaku atau dua-dua sekali. Macam itulah lebih kurang. Dan kajian ni ada satu poin penting lagi. Dia kaitkan penggunaan media sosial yang kerap, terutama hujung minggu, dengan risiko lebih tinggi terlibat buli cyber. Oh, menarik itu. Macam mana kaitan antara masa lapang, lepak kat media sosial dengan risiko buli cyber naik? Nampak macam itulah. Jadi, apa yang penting kita faham dari semua angka-angka yang berbeza ni kan? Ya, apa mesej utama dia? Mesej utama dia konsisten. Walaupun peratus lain-lain sikit ikut kajian, semua tunjuk benda sama. Buli cyber ni bukan isu tepi jalan, bukan kes terpencil. Dia dah jadi masalah meluas dan meresap masuk dalam pengalaman digital ramai pelajar kat Malaysia ni. Realiti dia lagi rumit dan serius dari kita sangka. Betul tu. Bila dah tengok angka-angka ni, memang jelaslah betapa luasnya isu ni. Sekarang, boleh tak kita faham sikit macam mana rupa buli cyber ni dalam hidup budak-budak ni? Artikel ada cerita pasal bentuk-bentuk dia kan? Tadi kata bukan setakat mesej ugut je. Ya, betul. Bentuk dia macam-macam. Dan kadang-kadang dia halus je. Tapi sakit dia sama je macam buli fizikal. Contohnya, sebar gosip tak betul, cerita rekaan nak malukan orang. Benda ni selalu jadi kat grup WhatsApp kelas ke, sekolah ke, atau kat posting, komen kat Instagram, TikTok, Facebook. Platform yang diorang selalu guna tu lah. Gosip satu hal. Apa lagi contoh lain? Kongsi gambar atau video orang lain tanpa izin. Ini pun selalu jadi. Kadang gambar atau video tu diedit pula, nak bagi lagi malu, nak jatuhkan maruah mangsa. Lepas tu, mestilah mesej personal atau komen umum yang ada ugutan, kata kesat, ejek, hina, itu memang direct lah. Kalau dalam grup online pula, macam mana dinamik sosial kat situ? Boleh jadi buli juga? Boleh sangat. Buli cyber ni boleh jadi dalam bentuk pulaukan orang secara digital. Contohnya, budak ni sengaja kena kick atau block dari grup chat kelas atau kawan-kawan. Atau masa main game online ramai-ramai, dia kena sisih, kawan tak nak main dengan dia. Lagi satu taktik licik sikit, buat akaun palsu, fake account. Oh, yang guna nama orang lain tu. Ya, pelaku guna nama atau gambar mangsa buat akaun palsu. Lepas tu, guna akaun tu sebar fitnah, hantar mesej bukan-bukan ke orang lain, atau post benda memalukan. Tujuan dia nak rosakkan nama baik mangsa tu. Ish, jahatnya. Artikel tu ada sebut pasal blok orang pun boleh jadi buli. Macam mana tu? Ini menarik. Ada kajian kat Selangor oleh HRMS. Artikel ni petik lah. Kajian tu dapati tindakan blok orang kat WhatsApp atau Facebook Messenger tu pun pelajar lapor sebagai salah satu bentuk buli cyber yang biasa diorang kena. Bukan blok tu kadang kita buat nak protect diri ke? Betul. Blok tu sendiri boleh jadi cara lindung diri. Tapi dalam konteks sosial remaja ni kan, dia kerap digunakan secara strategik untuk pulaukan orang, sakitkan hati atau tunjuk penolakan secara terbuka oleh geng dia. Oh, faham. Jadi dia bukan pasal fungsi blog tu sangat, tapi niat dan kesan dia dalam kumpulan tu lah. Tepat. Ini tunjuk betapa rumitnya kadang-kadang nak bezakan mana interaksi sosial biasa, mana dah jadi buli dalam dunia digital ni. Sempadan dia kabur sikit. Dengan semua bentuk ni, memang jelaslah benda ni tak boleh pandang ringan langsung. Kesan dia mesti dalam kan pada mangsa. Bukan sekadar sakit hati kejap je. Apa impak utama yang artikel ni gariskan, terutama pada mental dan emosi diorang? Artikel ni memang tekan betul kesan serius buli cyber ni. Jauh lebih dari emosi jangka pendek. Kesan paling utama, paling risau, memang pada kesihatan mental mangsa lah. Laporan, kajian yang dirujuk semua tunjuk mangsa buli cyber ni selalu kena macam-macam masalah. Macam simptom kemurungan, depression, rasa resah gelisah melampau, anxiety tu, hilang keyakinan diri teruk, rasa diri tak berguna, rasa terasing, sorang-sorang, macam tak ada siapa faham. Dan macam kita cakap tadi, ada risiko yang lagi teruk kan? Ya, ini bahagian paling sedih lah. Macam statistik kajian tadi sebut, memang ada risiko pemikiran atau tingkah laku bunuh diri meningkat. Tekanan psikologi yang tak henti-henti, rasa putus asa, rasa terperangkap tu boleh bawa akibat buruk sangat. Allahu Akbar. Kalau kita tengok gambaran besar sikit kan,
Tekanan mental ni bukan beban mangsa tu seorang je. Dia menyumbang pada suasana sosial yang toksik dalam kalangan pelajar. Kat alam cyber, kat dunia betul pun sama. Dia kacau keupayaan diorang nak hidup normal, nak sihat. Itu dari segi mental. Kalau kesan pada pelajaran diorang pula, prestasi sekolah, kehadiran, semua tu terjejas tak? Oh, sudah pasti. Artikel tu cakap jelas pasal kesan langsung buli cyber pada pelajar beradak ni. Pertama, prestasi akademik boleh jatuh merosot. Jelas nampak. Pelajar yang jadi mangsa ni selalunya susah nak fokus dalam kelas. Fikiran asyik teringat benda tu. Rasa takut, malu, marah, stres. Jadi susah nak tangkap apa cikgu ajar, susah nak siapkan kerja sekolah, nak study untuk exam. Selain fokus dengan grade, kehadiran ke sekolah macam mana? Ada efek juga? Ya, itu kesan kedua yang penting. Kehadiran ke sekolah pun boleh menurun. Setengah budak jadi takut sangat, cemas nak pergi sekolah, risau nak jumpa pembuli tu depan-depan, atau takut jadi bahan ejek kawan lain kalau cerita buli cyber tu dah tersebar kat sekolah. Jadi dorang ponteng lah ya? Mungkin kerap ponteng atau bagi macam-macam alasan tak nak datang. Nak elak situasi kat sekolah tu lah. Prestasi jatuh, ponteng pula tu. Ada lagi kesan dalam konteks sekolah tu sendiri? Umum pula, kalau buli cyber ni kita biar je berleluasa, tak ada kawalan efektif, dia akan rosakkan suasana belajar kat sekolah. Sekolah jadi rasa tak selamat, tak menyokong, tak best lah untuk belajar dan berkembang. Kesan dia kena kat semua pelajar, bukan mangsa je. Memang teruk kesan dia. Dari mental sampai ke pelajaran, suasana sekolah pun kena. Tapi kan, dengan kesan serius macam ni, kenapa isu buli cyber ni rasa macam susah sangat nak settle? Artikel ada sebut pasal cabaran dia kan? Ya, artikel tu ada gariskan beberapa cabaran utama. Benda ni memang kompleks, susah nak bendung. Salah satu cabaran paling besar ialah isu kurang laporan, underreporting. Ramai mangsa, terutama remaja, dia pilih diam je. Tak report pun kena buli cyber. Sebab dia macam-macam. Boleh cerita sikit tak kenapa diorang macam berat nak report? Antara sebab utama, rasa malu. Malu sangat kalau orang lain tahu apa jadi. Lepas tu takut. Takut pembuli tu balas dendam kalau di report. Takut jadi lagi teruk. Masuk akal juga tu. Lepas tu, kadang-kadang mangsa sendiri tak pasti nak gaduh kat siapa. Mak ayah, cikgu kaunseling, cikgu disiplin, kawan. Lepas tu risau pula, aduan diorang tu orang ambil serius ke tak? Jadi sebab tak pasti, takut, malu ni lah, banyak kes tak sampai ke mana-mana. Masalah tu tersembunyi je. Isu laporan ni memang penghalang besar lah. Apa lagi cabaran lain? Cabaran kedua, kaitan rapat antara buli cyber dengan guna media sosial tu sendiri. Macam data kajian kebangsaan tadi tu, artikel ni tunjuk memang ada kaitan jelas. Kalau guna media sosial melampau, tak berhemah, tak ada orang pantau, risiko kena buli cyber tu naik. Maknanya makin lama online, makin tinggi risiko? Lebih kurang macam tu lah. Terutama kalau tak ada kesedaran pasal bahaya, pasal etika digital, boleh jadi mangsa atau tak sedar jadi pelaku pula. Lagipun media sosial ni kan sentiasa hidup. Susah mangsa nak lari. Betul juga tu, sentiasa ada je notifikasi masuk. Cabaran ketiga pula? Cabaran ketiga ni pasal peranan dan kemampuan sekolah. Kita semua setuju sekolah penting kan? Tapi realitinya, diorang mungkin hadapi kesukaran juga. Nak buat polisi anti-buli cyber yang jelas, praktikal satu hal, lagi susah nak pastikan polisi tu dilaksanakan konsisten adil. Maksudnya mungkin ada polisi tapi tak jalan sangat? Berubah, psikologi remaja lagi, perlukan kerjasama dan sumber yang cukup untuk sekolah tangani isu ni dengan betul. Faham. Memang kompleks cabaran dia. Dari sikap mangsa, sifat platform digital tu, sampai keupayaan institusi macam sekolah. Okey, kita dah tengok data, bentuk dia, kesan, cabaran pun dah. Jadi, apa jalan keluar dia? Mesti artikel ada cadangkan langkah penyelesaian kan? Ya, nasib baik artikel ni bukan setakat cerita masalah je. Dia ada cadangkan juga kerangka penyelesaian. Dia punya pendekatan tu holistik, menyeluruh. Kena libatkan banyak pihak. Mesej dia, ini bukan kerja sorang-sorang. Bukan sekolah je, bukan mak ayah je. Bukan, semua kena main peranan. Kerjasama bersepadu orang kata. Okey, boleh kita perincikan sikit cadangan utama tu? Apa kena buat? Komputer ke internet. Lagi penting, ajar pasal etika online. Netiquette.
tanggungjawab sebagai warganet digital. Macam mana nak jaga keselamatan privasi online, macam mana nak kenal, nak respon pada risiko macam buli cyber ni. Bukan teknikal je lah, tapi lebih pada nilai dan sikap. Betul, paling kritikal dalam literasi digital ni ialah bina empati digital. Maknanya boleh faham, hormat, jaga hati orang lain masa online. Macam kita jumpa depan-depan juga. Empati digital, menarik tu. Okey, pendidikan asas, apa lagi? Kedua, kena ada polisi sekolah yang jelas, menyeluruh tegas pasal anti-bully cyber. Polisi ni mesti senang faham. Untuk pelajar, cikgu, staf, mak ayah pun kena tahu. Kena cakap jelas apa tu bully cyber, apa perangai tak boleh terima, macam mana nak report dengan selamat dan rahsia, apa tindakan pada pelaku. Dan kena kuat-kuasakan betul-betul lah kan? Ya, kunci dia jelas, tegas, konsisten. Tak kira siapa. Cadangan ketiga, kena sediakan sistem sokongan yang cukup dan senang dapat untuk siapa-siapa yang terkesan. Terutama sekali akses senang ke kaunseling profesional, sokongan kesihatan mental untuk mangsa. Bagi ruang diorang nak luah perasaan, proses trauma tu. Betul, nak bina balik keyakinan diri. Artikel ni macam bagi hint juga, pelaku pun perlukan intervensi. Mungkin kaunseling juga. Program ubah tingkah laku. Nak tolong dia faham kenapa dia buat macam tu, belajar cara interaksi yang lagi baik. Bukan hukum je, tapi didik sekali. Okey, sokongan untuk mangsa, intervensi untuk pelaku. Cadangan keempat, pasal siapa pula? Keempat, pentingnya penglibatan ibu bapa dan komuniti. Kena ada kerjasama rapat, komunikasi dua hala antara sekolah dengan mak ayah. Mak ayah kena tahu pasal realiti, risiko bully cyber ni. Kena galakkan, bimbing diorang cara pantau aktiviti online anak, cara berhemah. Bukan spy lah. Lebih pada bincang terbuka dengan anak pasal online experience diorang? Ya, dan macam mana nak sokong usaha sekolah. Komuniti setempat pun boleh tolong. Promosi norma sosial yang tolak buli, galak persekitaran selamat untuk budak-budak. Akhir sekali, cadangan kelima, pasal teknologi dan undang-undang. Moderation, penapisan, ciri keselamatan yang lagi bagus kat platform media sosial tu. Syarikat teknologi kena main peranan proaktif lah. Lepas tu, undang-undang pun kena relevan. Penguatkuasaan kena efektif untuk kes serius macam ugutan jenayah, fitnah, gangguan melampau. Jelas sangat cadangan-cadangan ni. Memang nampak penyelesaian dia kena usaha sama-sama. Dari pelajar, keluarga, sekolah, komuniti, syarikat teknologi, sampailah ke pembuat dasar, pihak berkuasa, semua kena terlibat. Bukan kerja senang, tapi penting sangat untuk masa depan generasi kita ni. Jadi, kalau nak rumuskan perbincangan kita dari artikel ni kan, memang jelas sangatlah, bully cyber ni isu serius, nyata kat Malaysia. Tak boleh dah anggap macam drama budak-budak kat alam maya je. Kesan dia pada mental, emosi, pelajaran memang dalam dan boleh lama. Statistik tadi tu walaupun angka lain-lain, tapi mesej dia sama. Benda ni dah sentuh hidup ramai pelajar kita. Jadi mangsa ke, pelaku ke, saksi ke. Betul tu. Dan apa yang paling penting untuk anda bawa balik dari kupasan kita ni ialah kesedaran. Kesedaran yang penyelesaian masalah kompleks ni tak terletak kat satu pihak je. Tak ada jalan pintas. Macam kita bincang tadi, kena tindakan bersepadu, berterusan, semua pihak kena masuk campur. Pendidikan nilai, etika digital dari rumah. Sekolah perkuatkan lagi. Polisi kena jelas. Sokongan kaunseling, kesihatan mental kena ada, senang dapat, tak menghakimi. Platform digital sendiri pun kena ambil tanggungjawab lebih. Wujudkan ruang online lagi selamat. Matlamat kita nak bina satu ekosistem online ke offline ke yang selamat, positif, sokong perkembangan sihat budak-budak kita. Tanggungjawab kita bersama ni. Okey, sebagai penutup kan, mungkin satu benda untuk anda fikirkan lepas ni. Dalam dunia digital yang laju sangat ni, kadang rasa macam terasing sikit kan? Jadi, sejauh mana sebenarnya sempadan antara gurau biasa online sesama kawan dengan benda yang dah melampau jadi bully cyber yang sakitkan hati? Garisan tu jelas ke tak? Terutama dalam budaya digital remaja yang sentiasa berubah, banyak maksud tersirat ni. Dan soalan lagi menjabar, siapa sebenarnya yang patut lukis garisan tu? Siapa yang tentukan? Orang dewasa? Platform tu sendiri? Atau kawan-kawan sebaya tu? Ini mungkin soalan penting untuk kita fikir sama-sama dalam usaha nak bina komuniti digital yang lebih empati, lebih bertanggungjawab. Satu persoalan yang sangat menarik untuk difikirkan tu. Terima kasih banyak-banyak kerana luangkan masa bersama kami untuk kupasan mendalam kali ini. Semoga ada manfaat untuk anda. Kita jumpa lagi dalam sesi seterusnya.
Jangan lupa subscribe channel Ustazah Musa. Dalam kasih sayang persahabatan, sekolah bahagia selamanya.